kapulaga. Orang Indonesia panggil kapulaga, kita panggil buah pelaga, dalam bahasa Inggeris cardamom. Ini didatangkan dari Kerala, India. Tengok, cantik dan bau dia kuat. Ambil beberapa biji, lalu kita bakar sekejap sehingga dia keluar asap. Ambil asap itu, bagi pada kanak-kanak, anak-anak kita yang mana hidung dia tersumbat dan dia bernafas melalui mulut. Jadi kita buat apa? Bagi dia sedut asap ni. Sedut asap ni, insya-Allah hidung sumbat untuk kanak-kanak boleh pulih. Ini amalan orang dulu. Di samping penggunaan untuk hidung sumbat, dia juga bagus untuk freshness mulut. Mulut kita rasa segar. Jadi ambil satu ke dua ke, kunyah-kunyah ataupun letak dalam mulut, mulut kita rasa segar. Mulut orang yang segar-segar setelah makan, ada bau-bau sikit, akan membantu. Dan yang ketiga, dia amat bagus untuk penghadaman dalam perut, digestion. Jadi kita makan sebiji dua, kita kunyah, kita telan ataupun kita buang, kita ambil air dia banyak membantu penghadaman dalam perut. Ini satu bahan asas yang ada di dapur yang boleh kita amalkan. Wallahi astagfirullah.